Aku buat macam ni sebab aku nak Tutun. nak tahu kat mana dia punya leleh tu. Ini Mahathir tengok. Oh, dia tabik ni. Apa nama hang boleh pergi jauh ni. Cantik nice tu. Macam biar macam ni je. Okey. Ha. Kau dengar cakap aku. TikTok. Oh buka ni. Weh. Apa hal hit macam ni? Tutun. Yang ni first pada tarikh 19 Oktober. First prototype. Kita akan ketengahkan design kosmetik macam ni. Khas untuk Proton saja. Sebab Proton dengan biru ni memang yalah lambang Malaysia kan. Ini design dia. Boleh screenshot. Nampak kepala dia macam ni 4G93 NA lah. Nampak tu. Panjang dia. Sebab dia buat tutun. Separuh. Ya. Macam ni aja. Dia kita tak payah nak letak selotip ke apa kan. Sebab kan dia dah ada garisan dia, garisan tulisan Proton ni. Dia bila dia jadi tak payah kita nak detail sangat kan. Kita biar dia comot macam ni. Dia jadi nampak split kat tulisan. Tu yang mahal tu. Dia macam jet biru. Jet biru bos. Lepas tu nanti kita buat design jet kat atas Proton ni. Proton X GeForce. Stay tune guys. Sama ni. Makin banyak borak, makin banyak menipu. Let's go.